Mak saya bagi menantu buka kedai, tapi kedai itu ada benda. Jadi sekarang mak saya pergi berubat dengan ustaz itu, beritahu kena sihir semenjak berniaga. Apakah amalan doa boleh diamalkan supaya mak saya kembali sembuh? Mak dia pergi jumpa ustaz, khabar ada kena sihir. Ustaz tu kata, lepas tu dia minta kita pula doa. Minta dengan ustaz tu lah sakit. Jadi aku pula dah kena. Patut minta dengan ustaz tu. Dengar baik-baik, bukan nak kata ke orang. Dia kalau bab sihir ni memang ada berlaku, tapi jangan kita letak di depan. Kita boleh kerana banyak sangat duduk bahas sihir, akhirnya semua benda sihir. Sihir ni wujud, tapi biarlah sekali ada burhan, ada dalil, ada bukti, baru kita kata sihir. Ni asal tak laku sihir, asal tak sedap sihir, asal orang tak mari sihir. Semua sihir nombor 1. Sihir tu nombor 10. Buat benda lain dulu. Kedai kita kotor, orang tak mari, kita kata sihir. Harga mahal, orang tak mari, kita kata sihir. Last sekali. Nah, ada orang penyakit orang tua ni, semua sihir. Sihir anak tak naik gaji, sihir. Nampak tak? Laki dia takut kat dia, tak kata pula kena sihir. Nampak? Jadi akhirnya semua benda sihir. Orang yang mindset dia gitu. Macam geng-geng ni lah yang apa benda ni? Yang kata flat earth ni. Banyak sangat duk bahas benda tu, akhirnya semua benda orang lain tak betul berlaku. Dia ganggu fikiran kita. Dia apa-apa benda sederhana. Khairul umuri awsatuha. Bukan kita nak nafikan sihir. Tapi biarlah bertempat. Okey? Jadi doa-doa ni, kata Syekh Al-Imam Al-Qurtubi, kita baca Yasin malam Jumaat, masa baca tu kita niat untuk menyembuhkan penyakit kita. Kemudian habis baca tu, kita tiup pada air, beri minum pada anak tu. Siapa yang baca? Ibu kepada yang sakit. Mak kita kalau ada lagi, suruh mak baca Yasin. Niat untuk sembuhkan penyakit anak yang kena sihir ni. Habis baca, tiup pada air. Ini semuanya perbuatan tibun nabawi. Dilakukan oleh Nabi. Tiup-tiup ni dilakukan oleh Nabi.